Okey, jom kita mulakan. Pernah tak anda rasa yang ujian kat sekolah tu macam tak kena langsung dengan kebolehan sebenar anda? Atau anda tertanya-tanya, macam mana kawan anda tu genius betul main gitar, tapi matematik ke laut? Hari ni kita akan bongkar satu teori yang betul-betul mencabar idea lama tentang apa maksudnya jadi bijak. Tapi kan, sebelum kita faham revolusi ni, kita kena faham dulu musuh dia. Jom kita patah balik ke zaman dulu. Zaman di mana kepintaran seseorang tu, kononnya, boleh diringkaskan kepada satu nombor je. Soalan ni, sejauh manakah anda bijak? Nampak macam simple kan? Tapi percaya tak, selama berpuluh-puluh tahun, hampir 100 tahun sebenarnya, dunia psikologi obses betul dengan satu jawapan yang sempit sangat. Bayangkan, diorang cuba nak ukur seluruh alam semesta dalam minda kita ni, tapi guna satu pembaris je. Dan pembaris tu, tak lain tak bukan, ialah skor IQ. Ya, satu nombor je yang kononnya boleh tentukan semua benda pasal potensi anda. Dari sekolah sampailah ke tempat kerja. Memang berpengaruh gila sebab ia nampak macam kemas, objektif dan saintifik. Jadi, apa yang ada kat belakang ujian IQ ni? Ada satu idea besar ni namanya G atau kecerdasan am. Senang cerita, bayangkan G ni macam satu otot mental utama. Teori ni cakap, kalau otot ni kuat, anda akan jadi hebat dalam semua benda. Tak kisahlah matematik ke, bahasa ke, logik ke. Dan idea ni lah yang jadi macam tulang belakang untuk hampir semua ujian IQ yang ada. Jadi kat sinilah pertembungannya. Macam dalam gelanggang tinju, kan? Dalam satu sudut, kita ada pandangan lama ni. Otak tu cuma ada satu switch bijak je, on atau off. Tapi, kat sudut lagi satu, muncul satu idea baru yang radikal yang melihat otak ni lebih macam sebuah orkestra, penuh dengan macam-macam instrumen yang berbeza, semua main serentak. Dan di tengah-tengah perdebatan ni, muncullah hero cerita kita, seorang pemikir bernama Howard Gardner. Dia tengok sekeliling dia tengok atlet, artis, pemimpin dan dia sedar model satu nombor ni langsung tak masuk akal. Pemerhatian dia sebenarnya simple je tapi sangat mendalam. Dia tanya, macam mana satu skor IQ je boleh jelaskan kehebatan seorang jago catur? Atau seorang pemuzik yang boleh buat kita menangis? Atau seorang atlet yang pergerakan dia tu macam puisi? Jawapannya, memang tak boleh. Jelas ada sesuatu yang penting yang diorang terlepas pandang. Dan dari sinilah lahirnya teori kecerdasan pelbagai. Ia satu anjakan besar yang mengubah terus soalan yang kita tanya. Bukan lagi, adakah anda bijak? Tapi kepada soalan yang lagi best, bagaimanakah cara anda bijak? Jadi, berapa banyak cara untuk jadi bijak menurut Gardner? Bukan satu, bukan dua, tapi sekurang-kurangnya ada 8. 8 jenis kecerdasan yang berbeza. Macam 8 bahasa berbeza yang minda kita boleh tuturkan. Ada beberapa yang kita dah biasa dengar kan? Macam kecerdasan linguistik, fikirkan penulis novel. Atau logik matematik, fikirkan saintis. Tapi teori ini juga mengiktiraf benda lain. Contohnya, kecerdasan kinestetik badan, ini kepintaran dalam pergerakan. Macam atlet kita, Nicole David. Atau kecerdasan interpersonal, ni kebolehan seorang pemimpin untuk faham dan satukan orang ramai. Ada juga kecerdasan musikal dan naturalis. Tiba-tiba, definisi bijak tu jadi luas dan lagi menarik. Okey, ada 2 idea penting dalam teori ni. Dengar betul-betul. Pertama, kita semua ada kesemua 8 kecerdasan ni. Cuma, tahap dia lain-lain. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Kedua, gabungan unik kecerdasan-kecerdasan ni lah yang menjadikan setiap seorang daripada kita ni ada profil atau macam cap jari kognitif yang unik. Memang tak ada 2 orang yang sama. Mestilah bila ada idea yang hebat macam ni, akan ada banyak salah faham, kan? Jadi, sebelum kita pergi lebih jauh, jom kita clearkan beberapa mitos yang paling popular pasal teori ni. Mitos nombor 1. Teori ni sama je dengan gaya pembelajaran. Salah. Tak sama langsung. Fikir macam ni. Kecerdasan tu umpama enjin kereta anda. Ia adalah kapasiti kuasa yang anda ada. Gaya pembelajaran pula ialah cara anda pandu kereta tu. Anda pandu laju ke, perlahan ke, berhati-hati ke? Nampak? 2 benda yang sangat berbeza. Okey, mitos kedua. Kecerdasan tu sama dengan kemahiran. Pun salah.
Kecerdasan ni ialah potensi mentah yang kita ada, macam bakat semula jadi untuk muzik. Kemahiran pula ialah apa yang kita buat dengan potensi tu. Contohnya, bila kita betul-betul belajar main piano. Kan ramai orang ada kecerdasan musikal tapi tak semua jadi pemain piano yang hebat pun. Dan ni mitos yang paling bahaya sekali. Idea yang kononnya semua orang adalah genius dalam sesuatu. Teori ni tak pernah cakap macam tu. Apa yang teori ni cakap ialah kita semua ada profil yang unik, yang ada kekuatan dan ada juga kelemahan. Ini lagi realistik kan? Ia hargai bakat kita, tapi pada masa yang sama ia tak nafikan yang kita semua kena usaha untuk jadi lebih baik. Okey, kita dah faham teori dia, kita dah betulkan mitos-mitos dia. Tapi, so what? Apa gunanya semua ni? Kenapa idea ni penting? Dan bukan setakat teori akademik yang duduk berabuk atas rak buku je. Sebenarnya, impak dia sangat-sangat besar. Kat sekolah contohnya, cikgu-cikgu mula reka pelajaran yang bukan je untuk budak buku, tapi juga untuk budak seni dan budak sukan. Kat pejabat pula, syarikat mula bina pasukan yang lebih seimbang. Ada penganalisis data, ada juga pakar komunikasi, sampai ke museum sains pun pameran dia jadi lebih interaktif, supaya kita boleh belajar guna sentuhan dan pergerakan. Bukan tu je, ia juga ubah cara kita nilai kebolehan seseorang. Dulu, kita guna ujian pensel dan kertas yang asyik cari apa yang anda tak tahu. Sekarang, kita beralih kepada penilaian yang cuba cari apa yang anda boleh buat. Fokus dia bukan lagi cari kelemahan, tapi untuk bina sesuatu berdasarkan kekuatan yang sedia ada. Dan matlamatnya diringkaskan dengan cantik sekali kat sini. Ia bukan lagi pasal nak tahu sama ada seorang pelajar tu bijak ke tak. Tapi ia pasal nak kenal pasti bagaimana pelajar tu bijak. Nampak macam perubahan satu perkataan je kan? Tapi impak dia, besar gila. Dan inilah pada saya, hadiah terbesar daripada teori ni. Ia bagi kita kebenaran untuk hargai semua jenis bakat. Bukan je dalam diri kita, tapi dalam diri orang lain juga. Ia bebaskan kita dari kotak sempit bijak atau tak bijak dan buka mata kita luas-luas untuk nampak betapa berwarnanya potensi manusia. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu cabaran. Lepas ni, cuba berhenti tanya diri sendiri, adakah aku ni cukup bijak? Sebaliknya, cuba mula tanya soalan yang jauh lebih berkuasa dan jauh lebih benar, iaitu bagaimanakah cara aku bijak? Fikir-fikirkanlah.